Assalamualaikum. Hari ini saya nak beli satu dinar emas, atau lebih spesifik saya nak habiskan bayaran satu dinar emas yang saya ambil package EPP 10 bulan dengan Public Gold. Boleh tonton sampai akhir untuk tahu macam mana caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak bayar baki saya punya EPP 10 bulan untuk 1 dinar emas yang bernilai 2,000 lebih. Saya dah bayar 2 bulan, nak bayar baki lagi 8 bulan. Jadi harga dia akan jadi RM2,014 lah. Alright, jom bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita proceed. Okey, dah bayar. Okey, inilah dia 1 dinar emas. Bagi sesiapa yang nak ada emas juga, boleh DM saya untuk saya bantu sebaiknya, insyaAllah. Assalamualaikum.